Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini aku nak share tentang nak convert daripada test bench pergi ke rak yang lama ni. Sebabnya kad ni dah lebih daripada 2, so dah tak muat. Bila dah 3 kad, aku akan try masuk dekat sini lah, pakai untuk sementara waktu. 2, 3. Okey, kita dah pasang. So inilah rupanya. Ini kalau korang ada follow dari full video aku, inilah rig pertama yang aku buat, custom sendiri daripada besi isi channel. Okey, sekarang ni dah 3 kad. Jadi ni guna rig ni dapat gap lah. Ruang gap ni jauh sikit, so kurang sikit panas. Okey. Okay, jom kita tengok dekat komputer. Okay guys, HiveOS dah detect. Okay, kalau kita tengok dekat sini, selepas tukar ke rig, lepas tu kita jarakkan dia punya space, temperature ni turun dengan banyak. Sekarang ni yang kad pertama ni dah jadi 50, kad kedua 50, kad ketiga 52. So berbeza lah dengan yang sebelum ni. Okey, rasanya itu saja video untuk kali ni, perkongsian aku sikit je. So okey, satu lagi terlupa. Okey, sekarang ni aku ada buat custom satu power saver lah. Okey, kalau korang pernah tengok sebelum ni, aku pernah pakai power saver ni. Sekarang ni aku pakai dekat tingkat atas. So kesannya agak baik lah. Elektrik kurang sikit lah. Dapat jimat sikit dalam 15% hingga ke 30%. So kalau kata nak order, boleh order. Link ada dekat bawah ni aku letak. Okay, lain tak ada lah. So rig yang lain masih sama. Okay, itu sajalah ni. Okay guys, happy mining, peace.